to take a moment, to enjoy moment. Dia ada challenge dia sendiri. Contohnya tadi pagi dia bangun awal. Saya ni buat bodoh lah, bunyi alarm keluar halus je untuk nak bangun subuh. Tak larat lah dia dah bangun dah. Dia buat peluk sana, dia peluk sini, dia sepok belakang pok dia tak sekali kan pok dia kali muka belah sana. Pasal tak larat kan. Saya kali muka belah sini. Saya elok kali nak pergi peluk dia, tengok dia angkat tangan punya tinggi. Podepang dia bagi penampak kat pok dia. Aduh, sakit dia, don't do that. Okay, so you dah start to enjoy the moment lah. Kadang-kadang dia melawak kasar, dia pun ni melawak kasar. So but for us satu benda lah, there's always every moment that memory with Ryan. Yang itulah satu-satunya kami ada. Okay, kalau orang kata masam pun dia, manis pun dia, pahit pun dia, semua dia lah. Cinta hati mami dia ni, InsyaAllah. Alhamdulillah, treasure moment kita ada anak macam tu. Anak macam mana pun anak kita. Dan mereka adalah yang terbaik. Macam kami ni, lagilah seorang tu je lah. Yang tu lah intan payung gunung meletup nyawa. Alright, Assalamualaikum.